Dekat bapa ada RM5. Bapa bagi seorang RM5. Kena beli makanan dengan minuman. Faham? Faham tak semua? Seorang RM5 je beli makanan dengan minuman. Kena ada makanan, kena ada minuman. Okey. Nah. RM5. Hadis RM5. Okey, jom. Amal-amal kan, letak sini. Vendor baru sampai nak hantar makanan. Yang batu ni Pak. Pak adik main phone lah. Nak apa? Nak Maggi. Nak Maggi, Maggi tak sihat. Makanan depan ni, depan ni yang RM3 ni. Yang tu. Abang. Mana? Abang ada lagi 4. Okey. Dia dapat RM1 ni. RM2. Okey. Tak. Kita mau ni RM3. Dulu. Anda apa? Abi. Nak roti john. Roti John. Dapat satu. RM3. RM5. Masak jack potato. RM4. Ush. Sedap ni. Ush, sedap ni. Nasi ayam. Kek batik. Nak kek batik? Kek batik. Mek? Ha. Kek batik. RM6. 4. RM4. Ha. Dah, okey dah habis. Ush, boleh sedap ni. Dah habis. RM3 sedap ni. Tak mana ni? Ini apa? Oh, dadih. Dadih sedapnya dadih. Ya Allah. Wah. Jadi. Kau boleh tak beli abang satu? Allah, Boleh sedapnya. tak abang satu? Ni apa ni bang? Puding. Puding. Ni apa pula? Sedap ni. Wow. Bani apa? Bani. Kepandan. Pandan. Ada simpang dekat sana tu simpang 3 nak pergi pokok Sena kalau start. Sini simpang Kebun 500 kalau dengan kawasan Jabi. Ni kedai ya. Ya, wait. Tadi RM2.5 kot. RM1 kot. Dua ni, wah, ni RM1. Yang ni RM1.5. RM1.5. Mana nak dapat? I beli Maggi. Beli Amin. Adik mana saya tahu ni? Adik. Hai, saya beli kek batik coklat harga RM4 je. Ni dia. Sedap. Mantan ni RM1.50. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok lah kedai tadi. Macam-macam ada. Ada kerabu burger, ramen, ada kek batik, ada air-air, lepas buah-buahan, lepas tu yang last ada keychain.